dan saya selaku ahli parlimen, tetapi saya adalah orang Hulu Selangor, kami menyatakan bantahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar rakan Page Hasan Zanarwan? Lagi sekali bersama dengan saya, dan hari ini saya bersama dengan warga Hulu Selangor telah berada di Sungai Tinggi Selatan, yang mana kami berkumpul beramai-ramai untuk menyatakan bantahan kami, yang mana apabila nak mendirikan ladang babi di Bukit Tagar, Hulu Selangor. Jadi boleh lihat sekitar keliling saya ini ataupun video yang kita kongsikan, beberapa ramai yang datang, dan yang hadir hari ini boleh katakan 4 gugusan Felda, termasuk di Bestari Jaya Kuala Selangor, termasuk pelajar-pelajar UNICEF, termasuk rakan-rakan kita daripada Bukit Beruntung, Kuala Kubu, Hulu Benam, dan boleh katakan ramai yang hadir pada hari ini. Itu menunjukkan bantahan kami berkaitan dengan ladang babi yang akan dibina ataupun didirikan di Bukit Tagar. Jadi apapun, saya mohon kerajaan negeri Selangor, ini bukan isu politik, tidak ada kaitan dengan politik. Yang kami hadir hari ini beramai-ramai untuk menyatakan bantahan dan tidak kami setuju, sebab kami adalah warga Hulu Selangor. Dan saya selaku ahli parlimen, tetapi saya adalah orang Hulu Selangor yang telah menetap di Bukit Beruntung lebih 20 tahun. Oleh sebab itulah kami menyatakan bantahan kami, dan saya mengharapkan kerajaan negeri Selangor harus mendengar akan suara rakyat berkaitan dengan bantahan yang telah dikeluarkan oleh rakyat Hulu Selangor dan juga rakyat yang berdekatan Hulu Selangor, iaitu di Kuala Selangor, Bestari Jaya dan sebagainya. Jadi lagi sekali bahawa apa yang kami risaukan adalah pencemaran yang akan berlaku, mungkin bukan sekarang, mungkin di masa akan datang. Bahawa untuk mengawal perkara ini bukan mudah sebenarnya, yang telah dibuktikan beberapa teknologi moden yang telah dibuat, kandang moden yang telah dibuat di luar negara pun gagal untuk melaksanakan, tetap berlaku ketirisan, pencemaran dan sebagainya. Jadi apapun, saya mohon lagi sekali supaya kerajaan negeri tolong mendengar akan suara rakyat yang telah menyuarakan, bukan saja di sini, malah di SUK Shah Alam juga telah berhimpun menyatakan, membantah tentang akan perkara ini. Bayangkan, bukan saja melibatkan Hulu Selangor, malah seluruh Selangor dan seluruh Malaysia membantah perkara ini. Dan saya mohon lagi sekali kerajaan negeri tolong dengar, dan rintahan rakyat ini tolong pastikan bahawa ia ini tidak akan berlaku. Terima kasih sudi menonton.